Hello guys, last week aku pergi Mata Fair. So aku kata aku ada grab dua kan. Dua percutian. Actually percutian sebenarnya satu je. Tapi satu lagi tu lebih kepada aku nak tunjuk baru nak gerak ni. Let's go. So biasa kalau nak pergi Genting Highland, aku akan singgah dekat Batang Kali. Antara restoran favourite aku adalah ni lah, restoran Sepakat. Dia dekat je dengan simpang 3 nak naik ke Genting dekat Batang Kali ni. Sini menu bersepah, sate ada, nasi ayam ada, nasi lemak, roti canai. Dulu ada English breakfast. Banyak. So kalau nak makan kat sini, kalau korang nak pergi Genting, singgah dulu kat restoran Sepakat nama dia. Dekat je, tepi jalan. Tempat pun luar. Ramai orang kata banyak meja. So kita tengok apa menu yang aku order. Simple je sebab breakfast kan. Let's go. Settle mencekik dekat restoran Sepakat. Masa untuk teruskan perjalanan ke Genting Highland. Yang jarang-jarang ataupun first time lah naik Genting Genting ni kalau kau nak pergi, dia ada dua akses. Satu daripada Batang Kali, Sulu Selangor. Satu lagi melalui Genting Sepah. So kalau macam daripada Selangor, daripada Selangor pula, kalau daripada Perak, daripada Kedah ke kan, kalau tak nak lajak sampai ke KL, nak lalu ke Tol Gombak tu kan, kau boleh exit Tanjung Malim ke Rawang ke, lepas tu naik ikut Batang Kali lah. Batang Kali ni nak sampai ke puncak tu lebih kurang dalam 27 km. Kalau daripada Genting Sepah tu, contohnya kau daripada mana? Daripada Pahang ke, daripada Johor ke, masuk je Tol Gombak terus UIA tu. Lepas tu nanti sampai ke Genting Sepah, terus exit dan masuk ke Genting Highland lah. Distance aku rasa lebih kurang lah, tak jauh sangat lah, 27 km macam tu. So untuk naik Genting ni, kalau pada Batang Kali ni, dia macam dua fasa tau. Fasa pertama Batang Kali ke Gotong Jaya. Itu dia menaik juga, tapi dia tak heavy sangat. Tapi daripada Gotong Jaya tu nak ke Genting, dia begini mencanak dia, dengan selekoh-selekoh yang mencanak dia punya tinggi tu. So dia agak mencabar lah kat situ. Pastikan kenderaan dalam keadaan okey. So make sure lah kalau kenderaan korang tu servis lah dulu kalau nak naik ke puncak. Tapi kalau tak nak naik sampai ke puncak, boleh pergi je dekat Gotong Jaya, pergi dekat GPO, Genting Premium Outlet. Daripada situ kau boleh shopping juga, dan daripada situ kau boleh naik kereta cable car. Option tu naik ke atas cable car pun boleh. Biasanya aku pergi naik motor tau. Dia ada hotspot parking motor, nanti aku tunjuk juga dalam footage ni. Tapi kali ni aku pergi naik kereta lah, sebab cuaca agak panas kat bawah ni. Atas insyaAllah sejuk. Tapi sajalah, nak santai sikit kali ni, kita naik kereta. Beza dia, kalau motor ni parking free. Kalau kereta ni, kalau parking kat first world tu, dia agak kasar sikit.
Tak silap aku 1 jam pertama RM3. RM3 dia boleh pergi sampai ke 11 ke RM15 lah untuk parking kereta. Kalau motor free, tapi aku tunjuk satu hotspot favorite parking aku lah. Kalau dekat Genting Highland ni, senang aku nak pergi access ke tempat yang kami nak pergi ni. Dekat Gotong Jaya sekarang dah ada tol. Cuma hari ni 11 April aku difahamkan dia memang dah ada tol. Memang kau kena touch engkau kau tu, tapi dia belum kira lagi. Dia macam tengah try and error macam tu lah lebih kurang. So jomlah kita mendaki bersama-sama. Let's go. So di belah kiri ni lah adalah Genting Premium Outlet. Mana-mana kereta yang rasa tak larat, kau boleh parking kat sini, GPO. Kemudian nak naik ke atas guna cable car. Jadi di sini dah bermulanya pendakian sebenar. Pendakian sebenar nak ke Genting tu. So jangan risau, aku akan payung full video mendaki daripada bawah sampai ke atas. Suhu di sini 25. Nanti aku tunjuklah kat atas nanti berapa suhu dia. Okey, jom kita mendaki. Let's go. Kau dan aku melangkah bersama, mencari keredaannya, mengejar kebesarannya. Roda berputar ke destinasi yang sama, mengenal diri, mengenal yang esa. Kau dan aku berdua bersama, mendengar cerita alam di payung rembulan. Utara, selatan, timur dan barat, kau di sampingku sentiasa. Kau dan aku tua bersama, Alhamdulillah selamat sampai ke puncak. So itulah dia jalan pendakian dia. Lepas corner mendaki, dan bila ada kenderaan berat macam bas dan sebagainya, dia macam roller coaster mencabar sikit lah. Jadi kau perlukan sedikit experience lah kalau nak naik ke atas ni. Bukanlah kata basic tu tak boleh, tapi dia kadang-kadang adrenaline tu dia agak kuat. Seperti mana yang kau tengok lah mendaki tu. So inilah tempat favourite aku parking. Parking kat atas ni, dan motor pun boleh masuk. Kau parking je kat sini, kemudian pergi je dekat bahagian bawah tu ada parking motor dekat area situ. So dekat sini dia dekat lah dengan apa nama tempat yang kita nak pergi nanti kat sana. Jadi aku tunjuk lah macam mana kita nak ke sana.
Alright, let's go. Lupa pula. Ni suhu. Sekarang ni 20. 20 darjah Celsius lah dia punya tahap suhu sekarang ni. Jadi kat sini kau jangan risau lah. Cuma kadang-kadang tengah hari tu panas juga kalau tak ada awan. Tapi angin dia tu sejuk. Macam tu. Okay, let's go. So inilah suasana dia sekeliling Genting Highland. Dia berkabut sebenarnya ni. Cuma mungkin dalam footage ni tak berapa nampak. Nak kata sejuk sangat tu tidak. Biasa je lah. Kan? Sebab kami ni memang lahir dekat Scotland. Jadi setakat cuaca macam gini, buka baju boleh lagi ni. So dekat sini ada dua theme park, indoor dan juga outdoor. Kalau yang indoor ni Skytropolis Indoor, kalau luar Skyworld Theme Park. Aku tak ingat nama dia. Jadi aku ambil ni Skyworld Theme Park, which is dekat luar lah. Dekat bahagian luar. Aku ambil promosi ni dekat Mata Fair adalah 100.5. Tapi bukan per entry tau. Untuk per year. Which is aku boleh datang setiap minggu ke, setiap bulan ke kan, ataupun setiap hari. Jadi aku rasa lebih berbaloi lah berbanding pergi sekali. Sebab pengalaman aku yang setahun jagung ni, kalau pergi theme park ni, satu hari tak sempat nak cover semua. Dia kena pergi at least 2-3 kali. Tapi bila ada promosi 100.5 untuk sebut setahun, that's why aku grab. Sebab rumah aku nak ke sini pun tak jauh, lebih kurang dalam 50 kilo. Jadi mudah lah untuk aku datang at least sebulan sekali, ataupun 2 minggu sekali ke kan. So bila kita masuk ni, bila kita dalam mindset kita ada yearly access ni, kita tak kalut. Main dalam 3-4 game, ciao lah. 3-4 game, ciao macam tu lah. Dan kita boleh tahu apa yang game yang best lah kat situ. Okay, so kita tengok apa suasana di dalam tu. So untuk suasana indoor kalau korang nak walk in pun boleh. Kat sini ada jual tiket. Inilah antara permainan dia kalau indoor. Adalah beberapa permainan tembak-tembak. So dia sekeliling ni, macam ada naik kapal. Jadi kat sini untuk kalau yang bawa anak-anak kecil kan, so aku rasa indoor lebih sesuai lah berbanding outdoor. Tapi dia bukanlah kata semuanya game budak-budak. Ada je game orang besar ni. Okay, macam ni ialah untuk tembak-tembak ni kanak-kanak sesuai lah. Ataupun geng-geng couple ke kan, nak tunjuk kehebatan dekat aweng kau ataupun dekat bini kau, ni tempat dia. Okay, ni juga ada skyscraper. Macam-macam lah permainan dia. So kat sini pun kau boleh dapatkan tiket yearly juga. Cuma aku beli yang outdoor lah. Aku tak ambil yang indoor ni. Kalau indoor ni yearly dia lebih murah berbanding dengan outdoor. Sini lebih murah mungkin dari segi permainan lah kot. Aku tak pasti sangat lah. Tapi yang pasti aku nak pergi outdoor punya. Let's go. What's tu?
So bila aku beli pass ni setahun, dia ada bagi QR lah kat sini. So bila kau scan guna apps, kita pakai dia, apa nama app dia? Skyworld. Genting sekali. Ni, Genting Skyworld ni. Bila dah ada apps ni senang. Jadi bila kau nak masuk, kau scan je My Unlimited Pass. Nampak? Dia akan ada muka sekali, semua ID semua dah ada lah. Bila view ni keluar QR ni nanti, scan je kat masuk tu. Jadi senang lah lepas ni. Dah tak payah nak bawa apa benda jadah kan. Kau pakai apps ni je, anytime pakai My Unlimited Pass tu. Kalau tengok ni, dia expired sampai setahun lah. Setahun punya. Sebab aku register awal tadi 5 April. So valid sampai 5 April 2027. Jadi anytime bila aku datang, guna je pass ni. Jadi kat sini juga dia bagusnya adalah kau pakai apps ni, kau tahulah ada pelbagai jenis permainan kat sini dan juga waiting time macam ni kan, 10 minit, 5 minit, berapa kau nak tunggu. Dan yang bestnya kau boleh reserve. Macam kau pakai yang fast track punya kan, fast track punya, tapi yang ni kau just guna apps ni je, setting. Contoh, sebagai contoh aku ambil ni kan, 15 minit untuk main Samba Glider. Jadi waiting time kalau kau beratur 15 minit, tapi kalau kau nak cepat kau boleh tekan reserve. Dan kau boleh pilih masa. Kau berapa lebih kurang 1 ke 1.20 ke. Jadi agak-agak dah nak sampai masa tu, pergi kat tempat permainan dan kau boleh masuk ke fast lane. Fast track pula, fast lane So aku dah buat, jadi wife aku tengah buat lah ni. Buka tu My Unlimited Pass. Sebab dengan best ni. Sebab dia orang punya shift tu tak 10, aku 2 je lagi. Yang macam tu dia orang punya atas 12. Tu je. Dah register. Saya dah yang ni belum? Tapi Register dulu. register. Sini ada VIP lounge. So sini juga ada sediakan untuk kau letak barang. Ada tandas dan juga ada surau kat sini. Untuk first time register, kena register kat sini sebab dia nak tengok Face ID punya. Di sini tempat register. Alhamdulillah dah settle apa nama pendaftaran. Untuk daftar kat sini dia nak dapatkan Face ID apa semua tu sekali je. Lepas dah buat benda tu, so lepas ni anytime boleh masuk lah, tanpa lagi perlu melalui proses ni. Cuma bila kau datang grouping, macam aku datang dengan wife berdua kan. So bila kita nak buat booking, macam ni ada waiting ni, nak dapatkan fast lane dia, kita buka sini, kita buat my group. Bila kita buat my group ni, bila kita booking timing, dia akan apa nama ambil kira sekali berapa banyak kau register. Macam aku register untuk aku dengan wife, aku guna my group ni, setiap kali aku booking untuk fast lane, dia akan booking sekali dengan wife. Scan new ticket, buka QR wife, scan. Okay, so dah ada group satu tiket. So group name boleh lah, apa-apa pun kau nak tulis, Irsyad Amir misalnya. Okay. So the high range dia 160 dengan 178, kita bola 175. Oh bukan, 160. Ketinggian aku 16, wife aku 160, aku 178. Lepas tu group ni tak ada benda lah, tulis je all ke apa ke. So just save. Alright, so sekarang dia dah ada 2 packs kat situ. Dah ada 2 packs. So bila-bila masa untuk aku buat QR reservation, aku just pick je. Contoh aku ambil yang ni 20 minit lama kan. So reserve now. Jadi dia akan reserve untuk 2 orang punya ni, Irsyad Amir nama group tadi tu. Right. So kita pilih yang ni. So kita pilih masa. Ini Ice Age 10. Dah aku nak tukar. Account reserve. So untuk 2 orang ambil time sekarang pukul apa?
Sekarang 11.59. Contohlah katalah ambil dah 12.20. Lepas tu kita reserve now. So aku reserve now. Dah settle. Jadi 12.20 sekarang aku perlu berada di situ lah untuk bermain benda tu. Macam tu. Dia jadi mudah. Dia akan ada 2 lane. Satu lane biasa, satu lagi lane untuk kau fast lane. Tapi satu hari hanya ada 3 kali je. 3 reservation je kau kena buat. Jadi sebelum kau buat reservation tu, better kau masuk dulu. Macam aku ni, aku dah kaji sikit apa yang agak lama beratur kan. So better kau masuk dulu, tengok yang mana boleh walk in, kau walk in je. Tapi yang mana ramai tu, kau buat reservation, atur masa kau. Jadi kau jimat masa kat situ. Itu strategi dia. Let's go! Hari weekend pun so far okey je suasana kat sini. Cuma kalau cuti sekolah aku difahamkan agak pisang sikit. So, dia sebab dia waktu peak lah tu. Kalau time-time macam gini okey. Ni kira beratur pun tak lama lah. So aircon adventure ni memang adventure gila. Sampai wife aku vertigo. Dia tak boleh rekod. Kat sini tak boleh rekod. Jadi kau boleh nampak daripada luar lah dia punya permainan tu. Aku memang recommend dengan berbaloi lah. Aircon adventure ni memang gila. Tadi dalam tu queue agak ramai. Cuma bila kau pakai reservation tu, aku tunggu tak sampai 5 minit pun. Sampai tu masuk, terus queue, jalan terus. Itu kelebihan kalau kau pakai QR reservation tu. Cuma dia 3 je lah satu hari. Tak ada banyak. Tapi best. So, next game. Next permainan kami adalah Ice Age. Sini banyak juga tempat-tempat aku nak duduk relax sekejap kan. So untuk Ice Age ni aku booking pukul 12.40. Sekarang 12.32. Dia kata 12.40 ataupun 2-3 minit awal lah. Boleh lah kalau nak masuk. Dia ni aku tanya tadi dapat permission untuk rekod. Cantik lah. Dia dapat rekod ni aku boleh lah tunjuk footage. Yang tadi tu aircon tu, dapat celah-celah tu. Aircon adventure. Korang kena try, tu memang gila. Tapi tak dapat rekod, tak dapat nak tunjuk suasana dia. Tapi bagus juga. Kalau rekod yang ni, korang dah boleh agak apa permainan dia, rugi lah. Ada satu part tu, dia cerah, tiba-tiba dia gelap. Bila gelap tu kau tak nampak apa, selekor. Gila. Bini aku masih pening lagi. So tak apa. Sebab kita kan yearly pass. Nak main 2-3 game sahaja satu hari pun tak ada hal, nanti kita datang lagi kan. Gitu lah. Ramai agak orang. Kat luar ni nampak macam tak berapa ramai. Tapi bila setiap kali tempat permainan tu, orang queue tu agak ramai. Pentingnya QR reservation tu. Guna sebaiknya datang kau check dulu yang mana yang waiting time lama tu, aku book pakai QR. Kau boleh masuk on the spot.
Tu advantage dia. Siapa nak tunggu Mata Fair bulan 9 tak boleh beli. Tunggu next Mata Fair ataupun kau buka lah laman web Genting World benda tu kan. Tengok kalau ada promotion, kau grab 1.5 untuk setahun pada aku sangat-sangat berbaloi lah. Okay, so untuk Ice Age ni dia untuk kanak-kanak kan, tengah bersama parent ke. Kau duduk kat atas tu, dia goyang-goyang ikut macam seolah-olah kau berada dalam dunia. Saya kanak-kanak. Dunia binatang tu lah. Saya kanak-kanak. So far okay. Yang ni buat aku tak bertiga. So kita pergi next punya. Yang ni memang gila. Sampai aku tak nak naik lah. Saya tengok dari luar tu. Dia bila tengah tunggu tu rasa macam sekejap je main. Tapi bila kau berada di atas benda tu, bapak rasa lama bila nak habis. Yang terbalik tu rasa macam Balik tu memang kau. Kena try. Yang ni wajib try. Apa Wajib, nama permainan ni? Lupa dah. Space apa tah? Alpha Space. Alpha Space. So, kita pergi the next game. Let's go. So next adalah Samba Glider yang aku reserve. Yang terakhir lah ni. Tadi yang ship tu dekat 15 minit kat beratur. Habis yang ni, habis tu aku nak main satu lagi yang roh tertinggal kat atas. Itu mungkin aku seorang kot, wah aku tak nak. Aku nak main ni. Oh, jantung. Itu wah aku 50-50 tapi dia main juga. Alright, mana pintu masuk ni? Yang ni dia macam seolah-olah macam kau terjun Fayun terjun lah, tergantai apa? Terdusai macam tu kan. Best. Dia agak adventure, cuma dia pendek sikit. Tak lama. Tapi okey lah. So puas setakat ni yang paling gila pada aku account adventure ada tu. Yang kedua yang ship tadi tu. So yang ketiga yang ni tapi aku nak try yang roh tertinggal tu dulu. Kita boleh bagi rating. Yang ni aku tak book lah. Aku tak booking. Sebab dah habis kota. So kita tengok lah berapa lama kena beratur. Settle yang tu cukup lah untuk hari ni. Pukul 5, wife 3. Nanti bila-bila datang lagi. Bila tak hujan. Ni pun dah macam nak renyek-renyek ni. Tapi okey. Suhu pun still lagi 21 macam tu. Mainan anak-anak pun ada macam ni, budak-budak kan, kuda. Cawan berpusing tu.
Dan cawan berpusing. Ni. Ni aku naik tadi tu. Game habis. Ni. Habis dah 5 nak masuk 5 kan. So seperti yang korang tengok, dekat sini dia sediakan juga surau. Surau dia serius selesa, luas. Berserta dengan tempat berwuduk. Fasiliti dia best lah. Banyak lah. Ada toilet, ada juga jual-jual makanan kat dalam tu. So apa yang specialnya surau ni adalah ini hanya untuk pengunjung saja. So dia dah, kau kena entrance dulu, lepas apa yang pakai pass kan, limited pass ke apa ke, lepas tu baru kau boleh access ke surau ni, which is tak ramai lah. So apa yang aku nampak advantage untuk yang ada unlimited pass kalau macam kau datang jalan-jalan ke Genting, kau perlukan apa nama surau yang tak ramai orang dan sedikit privacy lah kan. Kau boleh lah guna pass tu untuk masuk toilet sekejap ke ataupun guna surau sekejap ke. Sebab kalau bahagian dalam tu aku tak pasti kat belah mana. Sini dia selesa lah. Tadi aku solat pun ada seorang je dalam tu, tak ramai. Ni pintu masuk dia. Yang dekat loker ni kau pergi kat ujung sana. Jadi pergi ke surau tu kau kena melepasi akses ni. So orang awam sana yang ada pass masuk sini. Nampak tak advantage dia? Dan ni entrance. Yang ni memang gila lah. Dia, aku tak boleh cerita yang starting tu macam mana, nanti hilang dia punya excited bila korang try. Tapi aku nak cerita bila aku kat atas tadi tu, aku rasa roh masih di situ. Roh masih di situ tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Itu apa? Masya Allah, dia macam gitu. Masih kat atas. Aduh. Cuma aku nak cerita yang intro tu korang try sendirilah. Malah lah aku nak cerita nanti hilang dia punya excited. Okay, so dah 5 game aku main. Aku 3 game sebab 2 dia tak sanggup. Cuma kami melangkah keluar ni dengan rasa tenang lah, sebab boleh masuk lagi 355 hari anytime. Itu function unlimited kan. So 5 ni dah puas lah. Next time aku datang lagi macam tu lah. Right, so korang kalau dari segi rating, aku boleh kata yang ni paling gila lah. Yang ni paling gila. Yang kedua Account Adventure tu begitu. Sudah total lah. So yang nombor 3 yang flip tu, ship flip tu, aku bagi top 3 je. So korang nilai sendirilah nanti. Yang mana tak datang lagi, cuba grab unlimited pass, lebih berbaloi. So kita jumpa lagi. Let's go.